Kalau korang nak tahu, orang lelaki ni lah paling malas masuk dapur. Tapi sejak ada penjagat ajaib ni, dengan aku sekali rajin masuk dapur, tanya je lah bawang putih kat situ. Iris nipis-nipis. Kalau kau nak tebal mana, kau adjust lah dekat sini. Kau nak nipis ke, kau nak tebal ke, semua boleh. Dan yang paling bestnya, pisau yang tajam tu, walaupun dia tajam, tetapi kebarangkalian untuk hiris jari kau tu sangat rendah. Sebab pisau ni dia pasang terbalik, nampak? Yang belah tumpul tu dekat belah atas. Yang tajam, yang serong tu dekat belah bawah. Jadi bila kau hiris kau punya bawang ke apa ke benda tu, kebarangkalian untuk hiris jari tu memang rendah. Dan sangat bagus. Apa tunggu lagi? Hirislah peria tu banyak-banyak. Dah teringin sangat nak makan peria crispy kan? Kalau nak beli malas pula nak keluar. Lebih baik masak sendiri. Kan senang. Bukannya susah sangat pun. Kau hirislah peria tu nipis-nipis. Gunalah tepung bonceng. Tepung apa lagi kau nak pakai. Lumur-lumurkan, perakkan seketika. Goreng. Dah garing tu, kau angkatlah. Tunggu sehingga buih tu hilang. Dan bunyi dia senyap. Lepas tu kau gorenglah pula bawang dengan daun kari. Jangan lupa masukkan sekali cili kering. Dan tambahlah daun kari tu banyak-banyak. Barulah wangi sikit masakan kau ni. Bila semua dah garing, kau angkat dan kau campurkan dalam bekas yang sama.